Selamat sejahtera, nama saya Puan Wikniswari. Hari ini saya akan memberikan teknik menjawab soalan struktur dalam mata pelajaran sejarah. Okey, tajuk yang saya pilih ialah tajuk 3.5 iaitu perlembagaan persekutuan. Ya, mari kita pergi ke tajuk dia ya. Okey, ini adalah salah satu contoh yang telah saya pilih. Soalan dia berbunyi seperti berikut. Raja di bawah menunjukkan asas pembentukan perlembagaan persekutuan. Okey, di bawahnya ada diberikan jadual iaitu asas perlembagaan persekutuan Undang-Undang Negeri Melayu, Undang-Undang Inggeris ya. Soalan dia berbunyi apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Okey, markah yang diperuntukkan untuk soalan ini ialah 2 markah. Di tepi ini saya telah memberikan kotak warna merah itu, ada jawapannya di situ ya, iaitu undang-undang tertinggi sesebuah negara dan teras pemerintahan sesebuah negara. Okey, mari kita tengok teknik cara menjawab soalan dia ya. Ini dia. Okey, ini soalan dia. Maksud perlembagaan. Okey, maksud perlembagaan ini saya ambil daripada soalan. Jadi kita perlu mengambil kepala ayat daripada soalan. Okey, dekat soalan ni dia tanya tentang maksud perlembagaan, maka kita punya jawapan pun perlu bermula dengan maksud perlembagaan ialah undang-undang tertinggi sesebuah negara. Jadi ini merupakan satu ayat yang pertama yang membawa satu markah ya, dan isi yang kedua, sebelum kita masukkan isi yang kedua iaitu teras pemerintahan sesebuah negara, kita perlu memberikan penanda wacana ya, penanda wacana iaitu selain itu perlembagaan juga bermaksud teras pemerintahan sesebuah negara. Jadi kalau kamu berjaya menjawab macam ini, penanda wacana merupakan satu benda yang wajib yang kita perlu tulis untuk menjawab satu soalan. Okey, cuba kita tengok jawapan soalan yang seterusnya. Okey, B. Jelaskan asas pembentukan perlembagaan berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu. Okey, untuk ini markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Okey, cuba tengok ya bagaimana cikgu telah menjawab soalan ini ya. Jadi kepala ayat saya ambil daripada soalan iaitu asas pembentukan perlembagaan berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu ialah raja sebagai pemerintah. Okey, ialah merupakan kata hubung. Okey, raja sebagai pemerintah merupakan jawapan dia. Jadi isi yang kedua kita boleh letak penanda wacana. Selain itu rakyat memberikan kesetiaan. Kemudian seterusnya undang-undang ditentukan oleh raja. Seterusnya merupakan penanda wacana yang kedua yang telah kita pakai. Okey, yang ketiga ialah selain itu undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kedua-dua ini merupakan jawapan untuk menjawab soalan fakta. Okey, cuba tengok soalan yang seterusnya. Okey, ini pula merupakan soalan kebat. Okey, mengapakah kuasa barat memperkenalkan sistem perundangan mereka di negara kita? Untuk markah yang diperuntukkan ialah 4 markah, maka kita perlu memberikan 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh dan 1 inference. Okey, jadi ini ialah contoh jawapannya. Kuasa barat memperkenalkan sistem perundangan negara kita untuk memudahkan urusan pentadbiran. Ini merupakan fakta. Okey, fakta ini kita perlu memberikan huraian. Huraian kita ialah hal ini dapat mengukuhkan kuasa barat di kawasan jajahan. Okey, huraian yang seterusnya ialah hal ini juga dapat mengurangkan kuasa raja dan pembesar tempatan. Okey, contohnya mengawal hak milik tanah orang Melayu. Dan inference ialah kesimpulannya memenuhi keperluan ekonomi penjajah. Okey, ini cara untuk menjawab soalan kebat. Okey, sekian, terima kasih.